Cepat Radiant Blade, gunakan gerakan akhir. Baiklah. Radiant Blade. Masanya Miraj. Teruskan. Episod 15, Kemarahan Fahmi. Ryan, kenapa baru sampai? Kita tengah tunggu mereka kan? Hai. Siapa yang akan bertanding perlawanan pertama? Fahmi dan Zabir. Cakap pasal tu rasanya mereka ada kaitan yang kuat sebab kedua-duanya ada hubungan yang kuat dengan seseorang. Siapa? Jojo. Macam peliklah pula. Kenapa tak nampak sebarang perubahan langsung? Macam mana nak tahu ada perubahan kalau awak tak mencuba? Betul juga. Saya datang nak tengok apa yang awak masukkan dengan hebat. Jom kita cuba bahan uji kaji ni dulu. Spin Fighter dilancarkan. Mulakan. Kenapa kelajuan ni nampak macam pelik sangat? Sasaran eksperimen ni terlalu lemah. Kita perlu cari lawan yang lebih kuat. Kenapa tak cari aja dia? Selamat datang semua ke acara ini. Selepas pertandingan pendatang baru yang mengagumkan, semua peserta telah menonjol atas kerja keras mereka. Akhirnya kita dah pun sampai ke peringkat kalah mati. Hari ini adalah pusingan pertama perlawanan. Jadi kita berikan tepukan gemuruh untuk peserta Fahmi memasuki gelanggang. Dan lawannya ialah, dipersilakan Zabir. Siapa yang berpotensi akan menang? Awak rasa Fahmi ataupun Zabir? Susah nak cakap. Irfan, awak rasa siapa yang akan menang? 50-50. Walaupun Zabir selalu dapat tempat kedua, tapi semua tu disebabkan Jojo sangat hebat, sampaikan dia boleh kekal di tempat kedua. Secara tak langsung menunjukkan kekuatannya sangat mantap. Fahmi pula. Fahmi adalah peminat nombor 1 Jojo. Kekuatan dia pun memang sangat mengagumkan. Betul tu. Kita pernah lawan Fahmi sebelum ni dan dia memang kuat pun. Hari ni pertandingan mesti akan menarik. Dengan saya kat sini hari ni, tak mungkinlah awak boleh ambil alih. Awak nak kalahkan saya ke? Jangan mimpilah. Awak tu dahlah suka meniru aksi Jojo. Tapi sekurang-kurangnya, saya lebih baik dari awak. Perlawanan akan bermula sekarang. Kedua peserta sila bertenang. Awak berdua dah bersedia? Kedua-dua peserta sudah pun bersedia. Perlawanan pertama pusingan kalah mati secara rasmi bermula. Spin Fighter dilancarkan. Spin Fighter dilancarkan. Cepat Thunder Flash, serang! Jangan risau, awak tengoklah nanti. Selama bertahun-tahun, impian saya adalah menang kejuaraan. Tanpa kejuaraan, apa gunanya pertandingan Spin Fighter ni? Nampaknya bukan saya satu-satunya yang obses dengan kejuaraan.
kalahkan saya di tahap ni, awak masih jauh lagi. Fighter, dilancarkan! Jojo dah bersara dari kejuaraan ni. Takkan ada sesiapa lagi yang boleh dapatkan kejuaraan ni selain saya. Awak ingat kalau awak ikut Jojo, awak boleh kalahkan saya macam dia? Jangan harap. Speed Fighter, dilancarkan! Cepat Thunder Flash, serang balas! Radiant Blade elakkan diri awak! Awak okey tak? Tak ada masalah. Kejuaraan? Jangan nak mimpilah. Kejuaraan ni milik idola saya. Walaupun dia dah bersara. Jadi saya takkan biarkan sesiapa rampas tempat kejuaraan tu. Jojo. Apa yang hebat sangat tentang dia? Sampai awak sanggup pertahankan dia sampai macam tu sekali. Walaupun dia pergi, saya masih perlu tolong dia pertahankan tempat dia. Saya dah berusaha keras bertahun-tahun. Kejuaraan mesti menjadi milik saya. Dia ni sama macam saya jugalah. Pertandingan ni sangat menarik. Takkan nak duduk diam je. Tengok tu, mereka dah mula semula. Jangan nak buang masa. Kalau awak berani cuba lawan saya. Radiant Blade, Enigma Spinner, gunakan semua kekuatan untuk kalahkan lawan kita. Arahan diterima. Bagus. Mulakan. Enigma Spinner, gunakan gerakan khas. Shadow Path. Thunder Flash, gunakan gerakan khas. Lightning Strike. Enigma Spinner, tukar arah dan serang Mirage di belakang awak. Cepat Mirage, tunjukkan kuasa yang awak ada pada dia. Crimson Eye. Apa? Dia hilang? Alamak, tak boleh jadi. Enigma Spinner, hati-hati. Cepat Radiant Blade, gunakan gerakan akhir. Baiklah. Radiant Blade. Masanya Mirage, teruskan. Tenaga yang sangat kuat. Enigma Spinner, serang dia sekarang. Perlawanan pertama, pemenangnya Fahmi. Pusingan kalah mati baru bermula, tapi dah nampak begitu mendebarkan. Pertandingan seterusnya mesti lebih sengit. Ini menunjukkan yang lawan awak semua adalah pemain yang luar biasa. Betul tu, saya dah tak sabar nak berlawan dengan mereka. Semua pemain tu memang sangat berpengalaman dan perlawanan mereka akan dapat membantu kita untuk tingkatkan kekuatan.